Kenapa what does it mean, tapi bukan what does it means? Mungkin ada yang keliru dengan frasa ni sebabnya bila kita nak kata maksudnya, kita akan gunakan it means. Tapi dalam soalan tadi tu, ia gunakan mean, bukan means. Sebenarnya, bila kita guna does dalam ayat, verb yang datang selepas dia tu akan berada dalam bentuk asal. Jadinya, means akan jadi mean. Sama juga macam, does it work? Ataupun, what does she want? Sebabnya dalam ayat tu kita gunakan perkataan does. Jadi verb yang datang selepas dia akan berada dalam bentuk asal. Jadi kena berhati bila gunakan ayat seperti ini. Grammar yang tepat akan menampakkan anda, misalnya seorang manager ke, seorang team leader ataupun seorang eksekutif, lebih yakin dan juga profesional bila nak berkomunikasi dengan tim. Dan sekiranya anda selalu sangat rasa keliru dengan grammar bila anda nak bercakap dalam bahasa Inggeris, anda boleh join grup Nak Yakin Speaking dengan I Fikir. Kami akan bekalkan anda dengan pelbagai informasi yang menarik untuk kegunaan anda. In the meantime, anda juga kena tahu